Assalamualaikum, Yat. Salam. Kat mana? Dekat masjid. Ui, dah lah tak pergi. Menipu pula tu. Mana ada nipu je? Tak. Cak, anak sapu aku Cak. Hang buat apa? Aku jual kasut. Ui, hang ni kerja meniaga sekarang ni. Bagus lah, Yat. Ada duit nak kahwin Cak. Oh. Berapa kasut tu tengok? Yang pegang tu berapa? Ni aku buka 400. Oi, cakap kat lift kejap. Oh, tu. Tapi jangan tunjuk logo sangat tu. Bahaya tu. Ni tak tengok ni. Sikit lah, macam ni sikit. Macam ni. Ha. Tak macam tu. Tadi tu okey lah tu. Tu 400. Beli berapa, Yat? Apa? Beli dulu berapa? Beli dalam 700. Oh. Hari tu hang jual baju. Ni hang jual kasut pula. Saja lah, sok-sok. Nak jual. Preler lah, preler. Guys, siapa nak beli boleh masuk rumah. Pakai pun. Tu New Balance tu macam baik eh? Bukan New Balance, Nike juga. Oh. Nak Ni pun Nike. company ni. Jual. Lepas tu apa? Baju lah ramai beli kan. Kasut pun. Baju ada je. Baju kena pergi kat IG aku lah. Dekat TikTok ni. Sebut. Guys, boleh beli guys. Saya pun beli baju ni. Tapi saya tersilap. Rupanya oversize. Kalau korang pakai SL, jangan ambil SL. Kena ambil L. Aku pakai macam jubah ya hari tu. Tapi yang bedah kan. Baru ni aku pergi Penang. Aku konon nak menyemat lah pakai baju ni. Oi. Aku badan besar. Tapi baju tu aku ambil SL lagi besar ya. Belum terawih aku dah pakai jubah ya. Itu ada masuk dalam aku cakap hang elok ya. Aku takut lah kan ketat. Aku Ni yang pakai siapa ni? Aku M. Ada. Kalau kau pakai L, ambil lah M. Boleh beli guys. Lawa kain dia elok. Oversize. Nak beli macam mana? Tak tahu lah. Ada beg kuning ke? Ni baju ni. Dekat profile ada beg kuning. Tak ada. Aku buat dekat business punya TikTok. Oh, bisnes macam TikTok nama apa? Ni. Aku beli ya baju hang tapi aku tak pandai English. Day to be tu apa maksud dia? Alamak, Day to be tu macam banyak boleh guna. Day to be champion, Day to be brave. Dia macam apa siapa maksud dia? Boleh sebut kan? Kau boleh sebut lah. Dia Dia kan. ETB je aku nak sebut. Pasal aku banyak kali lah kena ban ni. Kena warning. Benda apa? Anak sebut apa? Tak, aku nak sebut aku punya ni lah, brand ni lah. Day to be tu boleh je sebut asal lah tak boleh. Ya. Itu kita orang plan tu. Lepas tu nak ban. Oh, dia ada banyak. Satu benda kalau nak jual baju jangan tak ada baju. Kedua jangan overclaim. Contoh dia orang jual produk muka kan. Produk tu biasa je dia claim boleh hilang jerawat. Itu boleh kena ban. Sekarang ni kalau ban permanent tau. Dia lah. Bila ban permanent kena buat baru lah. Penat lah nak cek follow balik. Lepas ni. Apa dia? Aku lah ni warning aku kena itu. Akaun betul? Ni akaun ni bukan berniaga? Kau ni. Kalau kena ban tu Yat kena buat akaun baru balik tu. Tu. Tapi tak apa. Kahwin nanti naik laju. Kahwin bila Yat?